Sejak akhir-akhir ini, drama berkaitan ajaran sesat semakin menjadi tarikan orang ramai. Malah lebih memeranjatkan, drama ajaran sesat bid'ah menjadi kegilaan penonton dari negara seberang. Pun begitu, cerita berdasarkan latar belakang ajaran sesat ini bukanlah perkara baru di negara kita, malah drama tahun 80-an iaitu Guru Yahya pernah menjadi buah mulut penonton ketika itu. Persoalannya sekarang sekian lama cerita seperti ini disiarkan di TV, siapakah sebenarnya artis paling layak dinobatkan sebagai paling berjaya membawakan watak guru ajaran sesat paling realistik? Antara ramai-ramai pelakon yang pernah membawakan watak guru sesat tersebut, 5 artis dipilih untuk penilaian paling bagus dan amat sesuai berdasarkan sambutan ketika drama-drama tersebut ditayangkan di kaca TV. Zamarul Hisham, drama Langit Ketujuh, ialah drama televisyen Malaysia yang mengisahkan kisah ajaran sesat di sebuah komuniti terpencil bernama Tanah Surga. Drama ini diarahkan oleh Haikal Hanifah dan diterbitkan oleh Luxa Kreatif sendirian. Berhad, drama ini menampilkan pelakon seperti Zamarul Hisham, Nora Danish, Farahdia, Faizah Ilai dan Caca Maembong. Langit Ketujuh memulakan tayangan perdana ditonton pada 23 Januari hingga 17 Februari 2025. Sinopsis drama ini menceritakan kehidupan di Tanah Surga yang diketuai oleh Ayah Abdul, Zamarul Hisham, seorang pemimpin yang berkarisma dan memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pengikutnya. Drama ini juga mengisahkan seorang pemuda, Yusuf Nafiz Muaz, yang memasuki Tanah Surga untuk menyelamatkan ibunya yang taksub dengan Ayah Abdul, serta seorang wanita muda, Zahara, Caca Maembong, yang berazam untuk mendedahkan kegiatan Langit Ketujuh. Drama ini bukan sekadar memaparkan kisah ajaran sesat, tetapi juga berdasarkan rangkuman kes ajaran yang pernah berlaku di Malaysia. Lakonan Zamarul Hisham memang tak dapat dinafikan. Watak beliau membuatkan penonton naik benci dan sakit hati. Malah jika dilihat dari komen-komen wartawan, sememangnya lakonan Zamarul sangat menjadi Ayat dari Langit merupakan telefilm Malaysia yang menampilkan Adlin Aman Ramli sebagai salah satu pelakon utama. Telefilm ini diarahkan oleh Rashid Sibir dan ditayangkan di saluran Astro Citra pada 17 April 2021. Pelakon lain yang terlibat termasuk Puteri Sarah Liana, Elly Suryati Omar dan Kodi Rashid. Sinopsis drama ini mengisahkan Ustaz Muiz dan isterinya mengajar ajaran sesat dan mahu pengikutnya mengikut telunjuk mereka yang lama-kelamaan mula membuatkan pengikutnya bernama Kamal mula merasa sangsi. Ternyata lakonan Adlin Aman Ramli juga tidak kurang hebatnya. Paling menggemparkan drama ini apabila satu adegan Elly Suryati menjilat dan minum air kaki basuhan Adlin Aman Ramli. Agak kontroversi isu ini sewaktu drama ini ditayangkan tempoh hari. Nasir Bilan Khan satu nama besar yang tak perlu diperkenalkan lagi. Cuma penampilan Nasir dalam filem Munafik 2 ini agak terasa agak pelik sikit. Ini adalah kerana nama Nasir sudah sebati dengan penonton yang meminati siri Tanah Kubur sebagai Tok Adi. Watak beliau sebagai guru ajaran sesat bernama Abuja ini amat berat diterima penonton. Tetapi pengarahnya Syamsul Yusof tentu mempunyai alasan tersendiri memilih Nasir memegang watak tersebut. Munafik 2 ialah sebuah filem seram Malaysia 2018 yang diarahkan dan ditulis oleh Syamsul Yusof. Filem ini merupakan kesinambungan daripada filem Munafik yang ditayangkan pada 2016 dan yang kedua dalam trilogi Munafik yang dirancang. Ia juga merupakan filem ke-40 terbitan Scope Productions dan dibintangi oleh Syamsul sendiri sebagai Ustaz Adam, Fiz Fairuz, Maya Karin, Nasir Bilal Khan, Fauzi Nawawi, Mawi, Rahim Razali dan pelakon Indonesia, Weni Panca. Ia mengisahkan perjuangan Ustaz Adam yang berhadapan dengan kultus ajaran sesat di perkampungan yang sangat terpencil, yang diketuai oleh Abuja dan menyelamatkan seorang ibu tunggal, Sakinah, dari kejahatan Abuja. Faizal Husin satu nama yang kini sedang meletup-letup namanya di negara seberang berikutan drama bid'ah lakonannya mendapat sambutan luar biasa di negara tersebut. Malah dikatakan inilah satu-satunya drama dari negara kita yang mendapat sambutan luar biasa. Sebelum ini hanya Upin Ipin yang melonjak nama negara kita di sana.
Bida'ah ialah sebuah drama web televisyen Malaysia 2025 arahan Muhammad Fazli Yahya, terbitan Rumah Karya Citra Sendirian, Berhad. Ia dibintangi oleh Faizal Hussein, Fatah Amin, Riana Diana, Marisa Yasmin, Vanida Imran, Hasnul Rahmat dan ramai lagi. Drama ini memulakan tayangan perdana di View pada 6 Mac hingga 5 April 2025. Drama ini mengisahkan Baiduri, Ria Diana, seorang wanita muda yang dipaksa oleh ibunya, Kalsum Fazlina Ahmad Daud, untuk menyertai Jihad Ummah, sebuah kumpulan agama yang dipimpin oleh Walid Muhammad, Faizal Hussein. Namun, Baiduri segera menyedari bahawa ajaran rohani kumpulan tersebut mencurigakan, termasuk amalan perkahwinan paksa dan kepatuhan membuta tuli. Ketika Hambali, Fatah Amin, anak kepada orang kanan Walid, Abi Saifullah, Hasnul Rahmat, kembali dari Yaman, dia mula meragui ajaran tersebut dan bersama Baiduri, mereka bertekad untuk melindungi keluarga mereka dan mendedahkan kebenaran tentang kumpulan itu, walaupun terpaksa berdepan dengan ancaman bahaya. Sebagai orang lama, ternyata lakonan Faizal Hussein sangat berkesan dan mendapat pujian ramai. Persoalannya sekarang, di antara Adlin Aman Ramli, Zamarul Hisham, Nasir Bilan Khan dan Faizal Hussein, siapa yang paling berjaya membawa watak guru ajaran sesat dan mampu meninggalkan kesan seperti watak guru Yahya tahun 80-an dulu? Lakonan Hisham Ahmad Tajuddin.